Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah yang kami hormati, iaitu Puan Nur Hafizah. Saya Cik Nur Aisyah binti Cik Saludin bersama rakan perbentang iaitu Siti Nurmas Idayu binti Muhammad Razali ingin membuat pembentangan. Kali ini kami ingin membawa anda semua menyelami satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Seperti yang kita tahu, sekolah kita terdiri daripada pelajar pelbagai kaum, agama dan juga budaya. Tetapi adakah kepelbagaian ini menjadi satu cabaran atau sebenarnya satu kelebihan? Melalui pembentangan ini, kami akan berkongsi bagaimana kepelbagaian ini membentuk suasana sekolah yang harmoni dan penuh toleransi, serta bagaimana kita sebagai warga sekolah yang bakal menjadi seorang guru dapat terus menghargai dan menghormati perbezaan ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembentangan kita dengan melihat gambaran sebenar kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Baiklah, kami akan menerangkan beberapa perkara yang terkandung dalam pembentangan kali ini, iaitu pengenalan guru, sekolah dan konsep kepelbagaian sosio-budaya, analisis kepelbagaian sosio-budaya, implikasi terhadap bidang pendidikan, kemudian peranan guru di sekolah dan akhir sekali rumusan topik kita pada kali ini. Saya Cik Nur Aisyah binti Cik Saludin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang kami senangi, iaitu Puan Nur Hafizah, kerana memberi peluang kepada kami untuk membuat pembentangan berkaitan dengan kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Terima kasih juga diucapkan kepada Puan Nur Hafizah atas bimbingan dorongan sepanjang menyiapkan tugasan kali ini. Baiklah, kali ini kami akan membentangkan hasil temubual yang telah dijalankan mengenai kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya ingin berkongsi sedikit mengenai latar belakang sekolah ini yang merupakan sebuah institusi pendidikan yang kaya dengan sejarah dan kepelbagaian. Kami telah menemu ramah Puan Rabita binti Arum, iaitu Ketua Panitia Bahasa Melayu tingkatan 6 dan juga Setiausaha Peperiksaan STPM yang telah banyak berkongsi maklumat yang berguna. Beliau merupakan seorang pendidik yang berpengalaman luas, iaitu selama 26 tahun dalam bidang pendidikan dan telah menyumbang banyak dalam perkembangan sekolah ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita fahami dahulu konsep kepelbagaian sosio-budaya. Kepelbagaian sosio-budaya ini merujuk kepada perbezaan dalam latar belakang budaya, adat resam, agama dan bahasa dalam sesebuah komuniti. Dalam konteks sekolah, kepelbagaian ini dapat dilihat dalam kalangan pelajar dan guru yang berasal dari pelbagai kaum dan budaya. Kepelbagaian ini bukanlah satu halangan, sebaliknya ia menjadi keunikan yang boleh memupuk nilai perpaduan, toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain. SMK Datuk Muhammad Taha adalah cerminan kepada konsep ini kerana ia mempunyai pelajar dan tenaga pengajar dari pelbagai latar belakang yang bersama-sama membentuk komuniti pendidikan yang harmoni. Melalui aktiviti sekolah, program kebudayaan dan amalan seharian, pelajar di sini belajar untuk memahami serta menghormati budaya masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan iaitu menurut Kamus Dewan edisi ketiga 2002, kepelbagaian membawa maksud perihal berbagai-bagai jenis atau berlainan jenisnya. Manakala sosio-budaya pula membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup dan adat istiadat. Ros Fazila 2019 pula mengatakan bahawa sosio-budaya dapat didefinisikan sebagai amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat. Baiklah, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Taha atau lebih dikenali sebagai SMK Datuk Muhammad Taha yang telah ditubuhkan pada tahun 1963 dengan nama asalnya iaitu Sekolah Menengah Gemencak.
Pada peringkat awal penubuhannya, pelajar-pelajar menumpang di Standard Type Primary School. Sekolah ini pada masa itu hanya mempunyai 100 orang pelajar Melayu serta 6 orang tenaga pengajar sahaja. Kini, SMK Datuk Muhammad Taha terletak di KM 28 Jalan Tampin, Kemas dan mempunyai kemudahan asrama yang dikenali sebagai Asrama Desa. Asrama ini sebenarnya mempunyai 2 blok utama, iaitu blok lelaki dan juga blok perempuan yang mampu menumpang sehingga 80 orang pelajar. Kejayaan sekolah ini dalam menguruskan asrama turut dibuktikan apabila ia menerima penghargaan sebagai pengurusan asrama terbaik peringkat daerah Tampin pada tahun 2023. Seterusnya, kita melihat kepada bilangan pelajar dan tenaga pengajar di sekolah ini. Pada tahun 2025, sekolah ini mempunyai 1,120 orang pelajar, iaitu 602 pelajar lelaki dan 578 pelajar perempuan. Dari segi tenaga pengajar pula, terdapat 96 orang guru yang berdedikasi dalam mendidik dan membimbing para pelajar. Dengan jumlah ini, pelajar dan guru yang ramai, sekolah ini menjadi pusat pendidikan yang mencerminkan kepelbagaian sosio-budaya dalam kalangan murid serta warga sekolah. Pelajar di sekolah ini datang daripada latar belakang yang berbeza, tetapi mereka ini berkongsi satu matlamat yang sama, iaitu memperoleh pendidikan berkualiti. Hal ini menunjukkan bahawa kepelbagaian sosio-budaya bukanlah satu halangan, malah ia menjadi satu kelebihan dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang harmoni dan inklusif. Kesimpulannya, sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi wadah kepada kepelbagaian sosio-budaya. Melalui temu bual bersama Puan Rabita, kita dapat melihat bagaimana SMK Datuk Muhammad Taha berkembang dari segi sejarah, jumlah pelajar dan guru serta kejayaannya dalam pengurusan asrama. Dengan pelbagai latar belakang pelajar dan tenaga pengajar yang berdedikasi, sekolah ini menjadi contoh bagaimana kepelbagaian dapat diraikan dalam suasana yang penuh harmoni. Saya berharap dengan pembentangan ini, kita semua dapat menghargai dan meraihkan kepelbagaian sosio-budaya yang wujud dalam institusi pendidikan kita. Baiklah, kita beralih pula kepada analisis kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa kepelbagaian analisis sosio-budaya yang telah kami menemu bual. Jadi dapat dilihat bahawa komposisi kaum pada sekolah ini kebanyakannya adalah daripada pelajar Melayu dan selebihnya daripada pelajar Cina dan juga India. Bagaimana pula bahasa dan agamanya pula? Pelajar di sana menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi utama dan bahasa ibunda seperti bahasa Melayu, Mandarin dan juga Tamil turut digunakan dalam perbualan harian dan pembelajaran tertentu. Jadi, pelajar ini sebenarnya mengamalkan ajaran agama mengikut kepercayaan masing-masing dengan bebas dan juga harmoni. Baiklah, kita pergi beralih kepada soalan yang seterusnya, iaitu cara sekolah membantu pelajar baru untuk menyesuaikan diri. Dan jawapan daripada Puan Rabita adalah mengadakan program orientasi, iaitu memperkenalkan pelajar kepada persekitaran sekolah, peraturan dan budaya sekolah. Seterusnya, memberikan maklumat tentang aktiviti, kemudahan dan pihak yang boleh membantu jika diperlukan. Yang seterusnya pula iaitu sistem buddy atau lebih dikenali sebagai mentor-mentee. Sistem ini adalah untuk menempatkan pelajar baharu dalam kumpulan rakan sebaya yang boleh membantu mereka untuk menyesuaikan diri. Kemudian sokongan dari guru juga diperlukan, iaitu guru diberikan maklumat tentang latar belakang pelajar untuk membolehkan mereka membimbing dengan lebih berkesan. Jadi apabila seseorang guru itu mengetahui latar belakang seseorang pelajar itu, jadi antara perhubungan antara guru dan juga murid akan menjadi lebih akrab dan lebih disenangi. Seterusnya pula penyertaan dalam aktiviti core curriculum, iaitu menggalakkan pelajar baharu untuk menyertai kelab, persatuan dan sukan untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain. Daripada situ, kita dapat menghubungkan satu situasi sosio budaya yang pelbagai dengan persekitaran yang lebih baik.
Baiklah, kita beralih pula kepada persoalan yang seterusnya, iaitu adakah kepelbagaian ini memberi cabaran ataupun kelebihan terhadap persekitaran sekolah. Jadi cabaran atau kelebihan dalam persekitaran sekolah ini bukanlah satu cabaran, iaitu kepelbagaian kaum dan agama tidak menjadi cabaran dalam pengurusan sekolah. Sama rata dan sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, semangat perpaduan telah dipupuk sejak alam sekolah rendah yang mewujudkan hubungan yang harmoni antara kaum. Kemudian pemupukan nilai perpaduan, iaitu pelajar sering diingatkan untuk menghargai dan menghormati kepelbagaian kaum, agama dan juga budaya. Penerapan nilai ini dilakukan melalui sesi PDP, aktiviti kokurikulum dan perhimpunan harian. Kelebihan kepelbagaian dalam sekolah ini sebenarnya dapat membantu pelajar memahami dan menerima budaya serta kepercayaan lain dengan lebih terbuka. Selain itu, memperkukuhkan keharmonian dan toleransi dalam kalangan pelajar serta warga sekolah. Seterusnya, mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih inklusif dan juga kondusif. Baiklah, kita beralih pula kepada usaha sekolah untuk memastikan semua pelajar dapat bergaul dengan baik, iaitu cara untuk bergaul dengan memastikan mereka ini bergaul dengan baik, iaitu pelaksanaan pelbagai program perpaduan. Antaranya ialah program silang budaya, iaitu mendedahkan pelajar kepada budaya rakan-rakan dari kaum lain untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Seterusnya, sambutan hari raya, iaitu menggalakkan pelajar meraihkan kepelbagaian budaya dan perayaan bersama-sama. Kemudian boleh juga melakukan kutipan dana untuk pelajar yang kurang mampu, iaitu untuk mewujudkan rasa empati dan sikap prihatin tanpa mengira kaum dan latar belakang. Kemudian boleh juga mewujudkan program kenegaraan, iaitu untuk memupuk semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan pelajar. Kemudian penerapan nilai murni dalam pergaulan seharian ini dapat menggalakkan pelajar mengamalkan sikap hormat menghormati, bertoleransi dan bekerjasama dalam setiap interaksi. Kemudian menjadikan sekolah sebagai tempat yang harmoni dan selesa untuk semua pelajar tanpa mengira latar belakang. Begitulah sedikit perkongsian yang telah dikongsikan oleh Cikgu Puan Rabita berkaitan dengan usaha untuk memupuk sosio-budaya dalam kalangan pelajar di sekolahnya. Baiklah, itu sahaja daripada analisis kepelbagaian sosial budaya yang telah dikongsikan oleh Puan Rabita. Jadi kita beralih kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, kita teruskan pula dengan implikasi sosio budaya terhadap bidang pendidikan. Kepelbagaian sosio budaya yang terdapat dalam sesebuah institusi persekolahan sudah tentunya akan memberi impak terhadap bidang pendidikan. Impak pertama yang dapat dilihat adalah kesukaran pelajar menggunakan bahasa kebangsaan. Kesukaran ini terjadi kepada murid yang datang dari sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina untuk menuturkan bahasa kebangsaan dengan baik. Hal ini berlaku kerana bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah ini adalah Tamil dan juga Mandarin. Hal ini menyebabkan pendedahan kepada bahasa Melayu menjadi bahasa yang terhad. Selain itu, faktor persekitaran juga memainkan peranan yang penting di mana pelajar lebih banyak berkomunikasi dalam bahasa ibunda mereka di rumah dan juga di sekolah. Tambahan pula, struktur tata bahasa yang berbeza antara bahasa ini dengan bahasa Melayu menyukarkan mereka untuk membina ayat dengan betul. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil seperti meningkatkan pendedahan kepada bahasa Melayu melalui aktiviti luar bilik darjah serta menggalakkan komunikasi harian dalam bahasa tersebut. Baiklah, kita teruskan dengan implikasi yang seterusnya, iaitu memberi cabaran dalam PDP. Kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar memberi cabaran kepada guru dalam melaksanakan sesi PDP ataupun pembelajaran. Oleh itu, pelajar sebenarnya digalakkan untuk menjalankan aktiviti berkumpulan bagi meningkatkan interaksi antara satu sama lain serta memahami budaya masing-masing. Jadi langkah ini amat penting untuk memastikan pelajar semua dapat berkomunikasi secara sihat dan memupuk perpaduan. Dalam masa yang sama, pelajar diingatkan supaya tidak menyentuh isu-isu sensitif
yang boleh menjejaskan keharmonian dalam sesi pembelajaran. Dengan ini, suasana PDP akan menjadi lebih harmoni dan berkesan serta dapat membantu pelajar membina kemahiran sosial dan akademik yang lebih baik. Jadi secara tidak langsung, antara kesemua pelajar-pelajar ini dalam satu komuniti yang sama dapat memupuk satu perpaduan yang kukuh. Baiklah, kita teruskan dengan masih lagi dalam konteks implikasi, tetapi kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya, iaitu Siti Nurmas Idayu. Terima kasih Cik Nur Aisyah atas perkongsian yang begitu berinformatif. Impak yang seterusnya adalah perbezaan pencapaian akademik berdasarkan sosio-budaya. Pencapaian akademik sering dipengaruhi oleh perbezaan sosio-budaya. Kajian menunjukkan bahawa pelajar berbangsa Cina lebih cemerlang dalam bidang sains dan matematik, manakala pelajar berbangsa Melayu cenderung menguasai aliran kemanusiaan atau sastra. Hal ini berlaku kerana faktor budaya dan nilai masyarakat, di mana komuniti Cina lebih menekankan kepentingan bidang STEM yang menjamin masa dan ekonomi yang stabil. Sebaliknya, pelajar Melayu lebih terdorong dengan bidang kemanusiaan yang berkaitan dengan seni, budaya dan komunikasi. Selain itu, perbezaan dalam sistem pendidikan serta akses kepada bahan pembelajaran turut mempengaruhi pencapaian ini. Oleh itu, keseimbangan perlu diwujudkan dengan memberi lebih banyak sokongan kepada pelajar berbangsa Melayu dalam bidang STEM dan meningkatkan minat pelajar berbangsa Cina dalam bidang sastra dan kemanusiaan. Impak yang seterusnya atau yang terakhir adalah mewujudkan kesamarataan akses pendidikan dalam aliran STEM dan sains sosial dalam memastikan akses pendidikan yang adil kepada semua pelajar. Pihak sekolah meneruskan dasar 40% untuk aliran STEM dan 60% untuk aliran sains sosial. Pemilihan pelajar dibuat adalah berdasarkan kelayakan akademik dan setiap pelajar diberikan peluang yang sama rata untuk mengakses pendidikan mengikut kebolehan mereka. Dasar ini bertujuan untuk memastikan negara mempunyai pakar dalam pelbagai bidang. Selain itu, ia juga membantu menyesuaikan sistem pendidikan dengan minat dan kebolehan pelajar sekaligus mengelakkan ketidakseimbangan dalam pasaran kerja. Secara kesimpulannya, pencapaian akademik, kesamarataan, akses pendidikan dan kepelbagaian budaya dalam PDP perlu ditangani dengan segera agar sistem pendidikan kita dapat melahirkan pelajar yang berdaya saing dan berfikiran terbuka. Dengan strategi yang bersesuaian, kita dapat memastikan setiap pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama rata sekaligus membina masyarakat yang lebih harmoni dan berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Nurmas Idayu akan membentangkan tajuk yang sangat penting iaitu peranan guru di sekolah. Dalam konteks sekolah yang mempunyai pelbagai latar belakang murid, peranan guru bukan sahaja mengajar tetapi juga memastikan pembelajaran berlangsung dalam keadaan suasana yang harmoni dan inklusif. Oleh itu, mari kita lihat beberapa peranan utama guru dalam merealisasikan objektif ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Taha. Yang pertama, memastikan keharmonian antara murid pelbagai kaum. Guru memainkan peranan utama dalam mewujudkan hubungan yang erat antara murid dari pelbagai kaum dan budaya. Sebagai contoh, program silang budaya seperti Gotong Royong, Sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepavali yang dianjurkan adalah untuk meningkatkan kefahaman antara murid. Selain itu, aktiviti ko-kurikulum, sukan dan ko-akademik juga membantu murid belajar bekerjasama tanpa mengira latar belakang mereka. Selain itu, pelibatan ibu bapa melalui PIBG iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru sangat penting dalam membina hubungan yang erat antara kaum dan mendidik nilai perpaduan kepada anak-anak. Yang kedua, menyesuaikan kaedah pengajaran untuk pendidikan inklusif. Sebagai pendidik, guru harus memastikan semua murid dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan adil. Misalnya, persekitaran pembelajaran yang mesra, selamat dan inklusif perlu diwujudkan bagi memastikan semua murid berasa diterima.
Guru juga menerapkan kaedah pembelajaran terbeza differentiated instruction untuk memastikan murid dengan tahap pembelajaran berbeza mendapat peluang yang sama. Selain itu, pembelajaran berasaskan projek dan teknologi membantu menarik minat murid untuk memberi mereka pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Untuk memastikan keberkesanan peranan guru di sekolah, guru juga diberi latihan profesional dalam menangani kepelbagaian murid dan menyesuaikan strategi pengajaran mereka. Yang ketiga, memastikan kelas berjalan dengan baik walaupun murid pelbagai latar belakang. Guru berperanan sebagai perancang dalam menyediakan aktiviti pembelajaran yang aktif dan interaktif supaya semua murid terlibat. Murid-murid disusun dalam kumpulan yang bercampur kaum dan tahap kemampuan bagi menggalakkan komunikasi dan integrasi. Sehubungan itu, guru juga bertanggungjawab dalam memastikan murid menghormati budaya lain dan memahami nilai perpaduan dalam kehidupan seharian mereka. Yang keempat, memperkenalkan program integrasi murid. Berdasarkan maklumat informan daripada guru ketua panitia di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Taha, salah satu program yang diperkenalkan di sana ialah REMOVE, rangsangan integrasi murid untuk perpaduan yang memastikan semua kaum terlibat dalam aktiviti sekolah. Program ini memastikan bahawa setiap aktiviti yang dirancang di sekolah melibatkan semua murid tanpa mengira kaum. Selain itu, guru turut bekerjasama dengan ibu bapa dan komuniti untuk memperkukuhkan perpaduan dan meningkatkan pemahaman budaya di kalangan murid. Sebagai kesimpulannya, peranan guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi pemimpin, fasilitator dan pembimbing dalam bentuk murid yang berakhlak serta menghargai perpaduan. Dengan pelaksanaan kaedah pengajaran yang inklusif serta program perpaduan yang terancang, sekolah dapat menjadi tempat pembelajaran yang harmoni dan bermakna untuk semua murid. Kita teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Berdasarkan keseluruhan pembentangan tadi, kita dapat simpulkan bahawa kepelbagaian sosio-budaya dalam kalangan murid bukanlah satu cabaran tetapi lebih kepada peluang untuk membentuk generasi yang lebih terbuka dan bertoleransi. Beberapa perkara penting yang boleh kita ambil daripada kajian ini ialah kepelbagaian budaya dan kesan terhadap pencapaian akademik. Kepelbagaian budaya boleh memberi kesan kepada prestasi akademik murid sekiranya murid mengalami kejutan budaya atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Walau bagaimanapun, dengan sokongan dan bimbingan yang sesuai daripada guru dan pihak sekolah, setiap murid dapat mencapai potensi maksimum mereka. Kajian menunjukkan bahawa sekolah yang mengamalkan pendekatan pembelajaran yang inklusif mampu meningkatkan prestasi murid daripada pelbagai latar belakang sosio-budaya. Peranan guru dalam menyesuaikan kaedah pengajaran. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan kaedah pengajaran yang digunakan sesuai untuk semua lapisan murid. Pendekatan pengajaran yang berasaskan kepelbagaian seperti pembelajaran berpusatkan murid, penggunaan bahan pengajaran yang lebih pelbagai serta aktiviti interaktif dapat membantu murid lebih memahami dan menghargai budaya lain. Selain itu, guru perlu peka terhadap keperluan murid dan mengamalkan komunikasi yang berkesan agar tiada murid yang berasa terpinggir dalam sesi pembelajaran. Yang ketiga, program sekolah untuk mengukuh integrasi antara kaum. Program seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan REMOVE telah diperkenalkan untuk meningkatkan interaksi antara murid pelbagai kaum melalui aktiviti bersama. Sambutan perayaan di sekolah seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Christmas membantu murid mengenali adat rasam budaya lain sekaligus meningkatkan pemahaman dan perpaduan. Aktiviti kurikulum seperti sukan, kelab dan persatuan juga merupakan platform terbaik untuk memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, peranan ibu bapa dan komuniti dalam memupuk sikap hormat menghormati. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sikap dan pemikiran anak-anak terhadap budaya lain. Sikap terbuka dan menghormati perlu dipupuk dari rumah agar anak-anak lebih mudah menerima dan menghargai kepelbagaian di sekolah.
Komuniti setempat juga memainkan peranan penting dalam menganjurkan program kemasyarakatan yang melibatkan pelbagai kaum sekaligus membantu mewujudkan hubungan yang lebih erat dalam masyarakat. Secara holistiknya, kepelbagaian sosio-budaya bukanlah satu kelemahan. Sebaliknya, ia adalah satu kekuatan yang mampu membentuk masyarakat yang lebih harmoni dan bersatu. Jika diurus dengan baik, kepelbagaian ini dapat menjadi asas yang kukuh dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga memiliki integriti dan nilai murni serta bersedia menghadapi cabaran dunia global. Sekolah memainkan peranan utama dalam memastikan perpaduan terus diperkukuhkan dalam kalangan murid melalui sistem pendidikan yang inklusif dan program-program yang menyokong interaksi antara kaum. Dalam masa yang sama, peranan ibu bapa, guru dan komuniti amat penting dalam membimbing dan mendidik murid agar mereka dapat menghargai perbezaan serta hidup dalam suasana yang harmoni. Kami berharap pembentangan ini dapat memberi manfaat dan membuka mata kita semua tentang kepentingan perpaduan dalam pendidikan. Marilah kita bersama-sama memainkan peranan masing-masing untuk memastikan kepelbagaian ini menjadi satu kelebihan dan bukannya satu halangan. Sekian sahaja daripada kami. Dengan ini kami akhiri pembentangan kami dengan ucapan terima kasih.